Assalamualaikum kepada walanas-walanas semua. Hari ni ada beberapa benda nak cerita lah. Sempena esok kita nak launching ECU Modern NAS ni, Z15 GT. Okay, so benda pertama kita nak cerita. Kalau korang tak tahu, masa kat Perik hari tu, minggu lepas, top speed motor kita, motor ni lah, paling tinggi antara semua motor masa untuk kategori Pro M 149 point something. So inilah top speed GPS tau. Ini bukan top speed meter ringan ni. So kira padu juga motor ni kan. Cuma belum ada rezeki nak menang je lagi. InsyaAllah nanti bila dah improve lagi, adalah chance boleh lawan kat depan kot. Okey, cerita kedua. Tengok ni soket dia ni. Kalau kita tengok soket motor Modern NAS ni ialah sama dengan Y15 GT. 15 GT pula. Sama dengan Y15. Sama dengan PG1. Sama dengan Vogue FR150. Tapi ECU ni tak boleh pakai kat motor yang lain. Kita tengok kita dah ada, nanti untuk ECU yang production ada label yang betul. So sila pasang pada motor yang sepatutnya. Kalau korang banyak duit, bolehlah korang try pasang motor-motor lain yang soket yang sama. Nanti dah berasap motor korang, rumah korang sekali. Jangan marah kita Saya dah cakap awal. Okay, ini ialah wire quick shifter. Hari tu Acap dah pasang. Inilah quick shifter dia. Kau boleh tengok. Kalau korang dah datang nak pasang ECU, boleh nak pasang quick shifter terus sekali. Stage 1 pun boleh pakai Semua stage boleh pakai quick shifter ni. Tapi kalau korang pakai stage 3, dia ada lagi manis-manis lagi lah. Nanti esok kita boleh cerita. Okay, sempena launching ECU Modern NAS Z15 GT dan Vogue FR150 esok 3 hari bulan Jun 2026. Tahun depan nanti korang jangan datang balik. Kita ada satu special punya promo, iaitu dapat t-shirt free, t-shirt Tumbos ni. Tapi limited stock lah. So 30 orang yang terawal yang dapat. Okay, so datang awal, jangan lambat. Gerak dulu. Ingat EKU, ingat Tumbos. Tak Tumbos, tak kawan. We pay the cost. See Turbo Flow Stage 1. We the street king. Modern as boss, tak kawan. We pay the cost. See Turbo